wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antal azizul karim. Sebenarnya kami menandatangkan bersempena Majlis Maulid Rasul merafak kesyukuran dan pujian terhadap semoga atas kurniaan nikmat yang tidak terhingga. Allahumma anta usuh dalam majlis kami ini, kau jadikanlah segala usaha kami di dewan ini sebagai ibadah yang kau ridai. Terimalah segala kerja dan usaha kami sebagai amal soleh yang kau ridai. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami serta berikanlah hidup kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami dari melakukan penghinaan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad di zaman. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah dalam sunnah Rasulullah dalam segala kehidupan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Inilah kami bersama detik-detik pernikahan kami nanti dengan keazaman dan komitmen serta dengan ikhtiar serta istiqamah untuk kita berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alal bannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum basharun tantashirun wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Majlis kita akan dimeriahkan lagi dengan alunan selawat. Tanpa melengahkan masa, pihak majlis sekali lagi menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Muhammad Jamil bin Muhammad Dun untuk mengetuai alunan selawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya imam kita ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursili wa أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، وخصوصا في بلاد فلسطين وأكناف بيت المقدس، وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir-takdir. Apa makna takdir, tuan-tuan? Takdirnya apa? Ketetapan, ataupun kita panggil, orang Melayu kita panggil nasib lah. Di antaranya adalah salah satu takdir itu apa dia? Iaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, An-Nasai dan juga Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhil. Siapakah dia orang yang kedekut gede? Ada kedekut tak? Sabda man qala, siapa yang berselawat dengan cara macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Senang tak? Senang kan? Selawat itu macam mudah je, pendek je. Allahumma salli ala Muhammad. Kurang-kurangnya tuan-tuan, kita kena pastikan nama Nabi ini adalah nama orang yang paling banyak kita sebut sehari. Sekarang ni nama siapa yang paling kita banyak panggil? Kalau kat rumah lah, nama suami ke nama anak? Tanya ibu lah. Panggil suami banyak ke panggil anak banyak? Anak banyak lah. Suami lagi banyak. Oh, sayang suami banyak. Sebab orang yang paling kita sayang adalah orang yang paling kita banyak panggil nama dia. Itu senang, mudah aja. Kita punya qari baca, tuan-tuan, ayat tentang nikmat rumah tangga yang Allah kurniakan kepada manusia. Manusia pertama Nabi Adam AS pun dah dapat nikmat ni. Ada 3 nikmat, tuan-tuan, bagi orang yang berumah tangga. Apa dia? Iaitu yang pertamanya taskunu ilaiha. Apa makna taskunu ilaiha? Iaitu untuk kita rasa senang hati, bermesra-mesra hati, senang hati, walaupun tak sebut. Yang pertamanya, kenapa? Lima liha, tuan-tuan. Kenapa? Dengan sebab harta. Mungkin ada kerja kan, perempuan yang ada kerja, jadi suami pun ngempet lah pasal senang sikit, tuan-tuan. Ada pasal suruh kerja kan. Perangai yang baik, yang elok, umat Nabi akan berjaya di semua bidang yang dia ceburi, termasuklah rumah tangga. Rumah tangga akan cemerlang, akan bahagia kalau mereka mempunyai kehilangan Nabi. Nak contoh jadi seorang pemimpin, tengok Nabi. Nak contoh jadi panglima perang, contohi Nabi, tuan-tuan. Semuanya itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang kekeluargaan, tuan-tuan, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Tirmizi. Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kan, lalu apa kata para isteri Nabi? Yang dari Siti Aisyah menyebutkan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya perangai Nabi ni, sikap Nabi ni, akhlak Nabi ni adalah Al-Quran, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, baiknya tu sampai dia kata apa? Nabi itu adalah Al-Quran. Wa kana Al-Qur'ana yamshi fil ard. Nabi tidak dianggap sebagai seorang isteri, kerana sebagai pendapat mengatakan bahawa beliau ini adalah merupakan seripa hilang. Musibah tak? Musibah. Ingat orang Melayu ni musibah mati je, tuan. Tak, nanti kata apa, sekecil-kecil ujian itu juga adalah musibah. Maka Nabi ajar kita ketika orang ditimpa musibah, buatlah 2 amalan. Yang pertama, amalan yang nama apa, tuan-tuan? Al-istirja'. Istirja' ni apa? Iaitu menyebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu ni, tuan-tuan, selalu sebut tak habis. Betul tak? Orang Melayu dia nyebut tak habis. Inna lillah. Siapa mati tu? Inna lillah. Tak habis, tuan-tuan, kena sebut sampai habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Kita cuba tengok rumah Nabi. Ini rumah Nabi dengan siapa ni? Rumah Nabi dengan Siti Aisyah. Sebelah masjid Nabi yang sekarang ni merupakan perkuburan, kubur Nabi SAW, makam Rasulullah SAW. Jadi, tuan-tuan, tengok rumah Siti Aisyah ni, dalam bilik ini, tuan-tuan, ada kemungkinan besar rumah yang Nabi masuk, yang Sayyidina Umar masuknya, rumah anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah.
yang merupakan salah seorang isteri Nabi SAW. Tuan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, Engkau hidupkanlah aku dalam kalangan orang-orang yang miskin. Hidupkanlah aku dalam keadaan orang yang miskin. Matikanlah aku dalam keadaan yang miskin. Tuan-tuan, nanti minta mati miskin maknanya apa? Tak ada sesin pun yang akan difaraidkan kepada ahli keluarganya. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada apa yang menjadi milik Nabi waktu Nabi mati. Dan tuan-tuan, Nabi doa lagi, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan di arba'ina khalifan. Ketahuilah kamu bahawa orang-orang kaya daripada kalangan kita akan dibangkitkan dalam syurga. Terlamanya suaminya romantik. Tengok Nabi SAW. Ini kisah benar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, tuan-tuan. Waktu ini, tuan-tuan, Nabi baru saja bernikah dengan Sayyidatina Sofia. Sayyidatina Sofia, tuan-tuan, suaminya mati dalam perang Khaybar. Jadi kan lama lagi dengan isteri kan. Kalau tidak pun, tuan-tuan, orang kata apa sekarang ni ada zaman breastfall. Keluar rumah besok kan, hujung minggu pergi ke tes. Numpang riba isteri. Dah tak pernah ni terbalik. Tak apalah, sama ada numpang riba isteri ke numpang riba suami ke, tak kisah. Dan kalau tak pernah buat balik ni, nyambil tengok TV tu, suami numpang tengok. Ada remaja dah kita tahu waktu tu. Tahu apa yang Nabi buat, tuan? Nabi jadikan badan Nabi sebagai penghadang kepada badan Siti Aisyah. Tuan-tuan, Siti Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Rasulullah, dan pipi Siti Aisyah berlaga dengan pipi kanan Nabi SAW sambil tengok pertunjukan pedang dalam masjid Nabi. Pagi-pagi tengok berita tu, bang, tumpang bahu sikit bang, kan, letak yakin di hadapan Nabi SAW. Di pokok kaktus, di pokok kurma. Di pokok kurma, tak dengar kita ya? Yakin lah? Macam tak yakin je tu. Tak boleh kami tadi, saya tak mau fokuskan ni kan salah pula. Betul? Baik. Sebagai tanda sifat Nabi akhir zaman. Oh, yang ni Maya Yasin. Ni kalau tak tahu cerita, memang tak tahu lah jawabnya. A ke B? B. Al-Hilim. Al-Hilim apa? Macam dah dengar. Tak boleh kita tengok lah. Kalau salah mungkin bagi juga. Betul. Untuk menunjukkan Nabi. Wajib baik, betul tak jawapannya A? Betul. Terus next. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau ada mungkin terpaksa bahasa saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sudi menjemput saya pada malam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.